Pelakon dan usahawan Atika Suhaimi baru-baru ini berkongsi satu luahan yang agak peribadi tentang sesuatu yang ramai mungkin tak nampak dari luar. Semuanya bermula bila dia terbaca satu hantaran di media sosial tentang seorang wanita yang rasa dirinya seperti pelik hanya kerana tak mempunyai ramai kawan. Adakah orang macam saya yang tak ada kawan? Soalan itu nampak simple, tapi bagi sesetengah orang, ia sangat dekat dengan realiti hidup. Perkongsian itu rupanya menyentuh hati Atikah sendiri. Dia akui dia juga berada dalam situasi yang hampir sama, dan apa yang lebih menyakitkan bila ada yang mula melabel dia sebagai red flag hanya kerana tak mempunyai circle yang besar. Paling sedih bila orang anggap kita bermasalah sebab tak ada kawan. Bagi Atika, hakikatnya bukan sebab dia tak pandai berkawan, tapi masa yang terlalu terhad. Dengan jadual kerja dan komitmen harian, masa lapang yang ada pun terasa sangat berharga. Jujurnya, memang tak ada masa. Dan bila ada ruang sedikit, dia pilih untuk luangkan masa dengan keluarga. Kalau ada masa, saya lebih suka bersama keluarga saja. Luahan itu buat ramai mula berfikir semula. Adakah jumlah kawan benar-benar menentukan siapa kita? Atau sebenarnya, setiap orang ada cara hidup yang berbeza dan tak semua perlu ada circle besar untuk rasa cukup. Kadang-kadang, hidup yang tenang dengan orang yang betul, walaupun tak ramai, sudah lebih daripada cukup. Persoalannya, kenapa masih ada yang cepat melabel hanya kerana seseorang memilih hidup yang lebih sederhana dan tertutup? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.